Apabila saya berunding dengan penganjur, mula-mula penganjur gelak je. Siapa nak mari? Dah kawal habis pakaian apa semua ni. Sui matang. Ini kritikal juga SOP dia. Berenang daripada Pulau Kapas sampai ke Marang Keluluk. Dia sebenarnya dah 30 tahun dah pakaian tu. Ya. 30 tahun. Tapi dia tenggelam timbur. Pasal apa? Dia punya SOP pemakaian dia tu tak sesuai. Tak ikut kita punya ni lah, kita punya garis panduan. Jadi apabila saya berjumpa dengan organizer, ini tough juga, dan saya cuba hadam peserta international pada peringkat awalnya agak culas lah. Nak join pasal kita kata kita kena sopan lah. Kita bukan pakai short pant lagi lah. Kita nak berenang sebab berenang jauh ni. Daripada Pulau Kapas ke Marang ke Keluluk tu jarak dia 6.5 km. Dalam perjalanan tu macam-macam ada jellyfish, apa-apa tu, air gatar, macam-macam tu. Jadi nak apa sebenarnya? Kita nak kena jaga keselamatan. Dia kan tak sampai. Dulu Sui Matang dulu dia tak pakai pelampung. Sekarang ni dia bagi pelampung. Dia pangkung dia sangkut kat belakang dia berenang. Kalau ada apa-apa dia pegang. Dulu tak ada dulu berenang bodor gitu je. Jadi apabila saya berunding dengan penganjur, mula-mula penganjur gelak je. Siapa nak mari? Dah kawal habis pakaian apa semua ni. Kata kalau kalau kita tengok renang tu ada kan swimming suit renang tu. Swimming suit yang penuh tu, renang rentas laut Inggeris. Tengok orang rentas laut Inggeris tu, dia pakai short pant ke dia pakai seluar swimming terang kot panjang tu. Akhirnya saya menang sah. Dia setuju dan tahun baru ni semua sopan. Ni sampai ikut lelaki, perempuan ni sampai. Lepas tu nak ambil hadiah kena pakai tracksuit. Apa masalah dia? Tak ada masalah. Kan? Jadi sebenarnya dalam hal ni kita kena bincang, berunding. Kena berunding, kita kena bagi kena bagi penjelasan dia. Kenapa? Baru dia kata rupa-rupanya syariah Islam ni menjaga keselamatan kita. Tu kita nak tu. Jadi apabila mari kod tu, dan dia pun tak ada masalah. Jadi tahun ni kita start ada beberapa negara, kita buka balik kepada beberapa negara yang untuk jadi peserta. Itu acara tradisional kita.